Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lauk kari gajus. Panaskan minyak di kuali ataupun di periuk. Okey, saya nak tumis ni dulu. Daun kari dan bay leaf. Okey, kita tunggu dia naik bau sikit aja. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah. Bawang besar tadi 2 biji, 1 Kak Zaidah mayang. Okey, dia dah bau dah, sedap bau dia. Okey, sementara nak tunggu bawang ni jadi, kita nak kisar ya. Bawang besar, yang 1 biji lagi tadi. Kemudian bawang putih, gajus dan juga halia. Okey, kita kisar halus. Okey, yang ini kita akan masukkan tomato. Tomato you chop ataupun you dice kecil-kecil. Kita tumis lagi. Okey, kita nak masuk yang kita kisar ni tadi ya. Yang kita kisar ni bawang besar, bawang putih, halia dan gajus. Kalau you tak suka gajus, tak ada pula tu gajus kat rumah, ada buah keras, boleh ganti dengan buah keras. Tumis sampai dia betul-betul pecah minyak, baru lauk you sedap. Ya, sebelum letak rempah. Yang ini saya kecilkan api sebabnya saya nak masukkan rempah. Ya, rempah ni kalau puan nak masuk semua, apinya kena perlahan sedikit supaya minyak tidak terlalu panas. Sebab ini kita tak bancuh dengan air. Bila kita masuk je dalam minyak yang sedang panas, dia sekejap boleh hangus. Okey, kita masukkan rempah kari, kunyit serbuk, jintan manis, jintan putih, jintan manis sini, jintan putih sini, serbuk lada dan serbuk lada putih. Kita masuk semua. Okey, kita tumis sekejap, bagi dia rata semua, bagi rempah-rempah ni berbau. Okey, kita nak masukkan sedikit air. Saya ambil dari blender ni. Ada yang tanya saya, Kak Zaidah kenapa kena masuk air dalam ini orang tua-tua dulu-dulu. Saya ni dah kategori orang tua ya. Masak cara orang dulu. Saya nak masukkan ni dulu. Garam ya. Okey, kita ratakan dulu. Saya nak masukkan ayam. Kita punya ni dah masak cantik ni ya. Dah masak lah, so kita tak perlu risau. So nak kita akan masuk ayam. Ayam pun dah digoreng masak. Okey, ni rupa. Kita akan balik-balikkan sekejap. Okey, kuah dia terpulang kepada masing-masing. If you suka pekat, silakan. Tak suka pekat, cairnya. Tak suka pekat, silakan. Buatlah cair-cair. Ataupun dalam rumah tu ramai, anak ada ramai kan. Kak Zaidah masuk apa tadi Kak Zaidah? Santan. Dan sedikit air. Ada orang dia suka makan pekat, ada orang dia tak suka makan pekat. Dia tengok pekat je dia dah kembang tekak, dia dah rasa macam muak. Alright, Kak Zaidah nak masukkan ni semua lada. You tak suka letak lada macam ni, tak payah letak pun tak apa, just cut into 2 juga boleh. Ada orang tak makan. Tak makan tak payah. Dia senang aja, tak makan tak payah tak. Kan? Okey. Ni dah jadi, rasa pun dah okey. Saya nak masukkan minyak sapi sekarang. Ya. Minyak sapi masuk gelas ya. This one saya tak tumis sebab kalau tumis nanti you rasa minyak sapi yang dah bertumis. Yang ini you rasa pure minyak sapi when you makan. Ada. Yang ini dia minyak sapi atas lauk tu. When you makan you rasa minyak sapi lah. Macam ni ya, sedap ni puan. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu lauk kari gajus buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.